Silang budaya ni baru tahun ni diwujudkan. So program ni antara pertukaran DJ-DJ di setiap sesen bertukar. Contoh itu mana silang budaya tu, saya kawan dia dalam silang budaya. So silang budaya tu nanti pertukaran maklumat lah ataupun perkongsian tentang budaya di tempat masing-masing. Contoh macam minggu lepas, 2 minggu lepas kawan saya pergi Miri. Melaka pergi Miri. Tahu sebab saya tengok sampai pergi Malaysia. Dalam tu dia orang cerita kan. Hati yang tahun depan nak buat silang budaya aku benda. Ni salah satu lah. So maka untuk hari ni saya ditugaskan pergi ke inilah kampung masyarakat asli. So pergi muzium tadi dan di hospital lah. Nak habis dekat asyik juga. Bukan, pasal saya dekat konti yang asyik juga. Nanti hari Ahad nanti saya akan bersiaran di konti asyik. Konti juga. Lepas tu yang asyik pergi ke Melaka dia. Ada. Kita Melaka. Oh, inilah Kita Vicky. Negeri. Oh, dia ada juga lah. Dia asyik pula, dia akan plan pula sepanjang tahun dia akan pergi ke negeri-negeri mana. Okey. Macam Melaka, macam minggu 1 bulan nanti Melaka akan nak pergi hantar seorang dekat Minal FM lah. Baguslah kan. Boring kan kerja orang konti sama-sama kan. Sama macam program radio saya cakap pagi tadi. Biarlah. Okey, alright. Okey, saya kita ni kita tanya berkenaan dengan sejarah hospital Boleh. dulu, kan? Okey, Dr. Izan. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya berada di Hospital Orang Asli Gombak dan bersama dengan saya pengarah Hospital Orang Asli Gombak iaitu Dr. Izandis. Dr. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih menerima kehadiran saya dan Asrul Melaka FM ke Hospital Orang Asli Gombak. Secara jujurnya Doktor, saya ni baru pertama kali tahu tentang kewujudan Hospital Orang Asli Gombak ni. Dan mungkin Doktor boleh kongsikan bersama dengan penonton ataupun pendengar-pendengar Melaka FM sikit sejarah latar belakang Hospital Orang Asli Gombak. Baik. Terima kasih Asrul. Untuk makluman DJ Asrul Hospital Orang Asli Gombak ataupun nama orang ringkas HOAG ni, dia sebenarnya antara hospital yang tertua kat Malaysia lah. Sebab dia dah berusia masuk tahun ni umur dia dah 71. 71. Sebab dia dibuka tahun 1955. Masa tu masih lagi di bawah Jabatan Orang Asli lah. Dia sehinggalah ke tahun 2012 bila mana hospital ni kesepenuh semua perkhidmatan dalam hospital ni diambil alih oleh Kementerian Kesihatan Malaysia tahun 2012. So sebelum tahun 2012 nama hospital Orang Asli ni dia bukan nama hospital Orang Asli Gombak, dia nama dia Hospital Orang Asli. Sebelum tu ada nama hospital GHUA, lepas tu hospital yang awal penubuhan dia nama dia Rumah Sakit Orang Asli. Okey. Dia lama lah. Cuma yang penting untuk semua tahu mulai tahun 2012 dia ambil alih sepenuhnya oleh KKM. KKM lah. Jadi sekarang ni KKM lah. Jadi bila disebut dalam KKM ni, kami ni antara 150 hospital KKM yang sekarang ada kat seluruh Malaysia ni, kami satu-satunya hospital yang memang eksklusif untuk orang asli. Satu-satunya di Malaysia. Ataupun boleh cakap di sebelah Pasifik lah. Kalau ikut WHO kan sebelah Pasifik, kami satu-satunya hospital yang eksklusif untuk dipanggil indigenous lah, orang asli lah ataupun penduduk asal. Tapi kalau global lah, dunia, HOAG ni antara 28 buah hospital yang khusus untuk orang asal lah dipanggil. Di Malaysia satu. Di Malaysia, di Asia dengan sebelah Malaysia kita salah satunya lah. Yang di recognize lah oleh sebagai hospital untuk indigenous lah. Tapi di global kita salah satu daripada 28 buah. Mana 28 buah tu, 27 buah tu kebanyakan berada di benua Amerika lah. Amerika Utara lah biasanya. Okey Doktor, ada hospital ni ada menyediakan perkhidmatan kepakaran tertentu contohnya macam pediatrik, kesihatan ibu, psikiatri ke. Alright. Dari segi jenis hospital sebab dalam KKM ni kami kan dibagi hospital ni ikut jenis kan. Macam kalau dulu kan Azrul bisa dengar kan, hospital negeri, hospital pakar major, hospital pakar minor, hospital daerah, hospital apa pakar. Sekarang ni hospital KKM ni dikenali dengan nama jenis mudah je, 1, 2, 3, 4. Kalau macam hospital Orang Kompak dia jenis 4. Mana hospital 4 maknanya, jenis hospital 4 ni maknanya hospital tanpa pakar. Tanpa pakar. Maknanya tanpa pakar maknanya tak ada kepakaran lah. Tapi perkhidmatan asas perubatan tu macam pediatrik, ONG, perubatan ada. Cuma tak ada kepakaran. Itu dari segi jenis. Tapi walaupun tak ada kepakaran, tapi kami ni diletakkan dalam kluster hospital bersama dengan HKL. Jadi bila kepakaran kami ni guna pakai jugalah kepakaran yang ada di HKL, di IPR, di Hospital Tunku Azizah,
di Ampang dan sebagainya. Sebab kami tak dalam kasih kelompok yang sama. Berkongsi kepakaran lah. Okey. Jadi kapasiti katil perawatan pesakit yang dirawat setiap bulan betul? Okey, buat masa ni katil rasmi Hospital Orang Sigomba ni 61 buah. Sebab dia komputer kecil kan. 61 buah saja. 61 buah Ya, saja. itu yang rasmi lah. Dan doktor, cabaran utama dalam memberikan rawatan dan juga perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat orang asli ni selama inilah pengalaman daripada doktor sendiri. Cabaran cabaran dia sebenarnya sama macam hospital-hospital lain lah. Okey. Cuma yang saya nak sebut lah sebab isu besar, bukan isu besar lah sangat, besar sangat lah, sebab isu cabaran kami pada peringkat sekarang ni sebab saya mengharapkan hospital Orang Sigomba ni digunakan sepenuhnya oleh masyarakat orang asli lah. Sebab kadang ni, sebab saya bercakap ni dalam konteks kadang penuh katil loh. Kadang penuh katil ni kami ni masa mula-mula kem ambil alih, dia memang agak kurang lah. Tapi sejak kebakaran ni dia dah semakin meningkat. Cuma belum sampai ke tahap yang kami cakap macam memuaskan lah. Dia meningkat tapi belum sampai ke tahap memuaskan. Jadi kami harapkan dengan adanya macam tadi saya sebutkan, letak kami ni bawah kluster, bawah HKL, bawah Ampang ni, kepakaran yang ada tu boleh digunakan sama-sama oleh masyarakat orang asli. Maksudnya datanglah ke sini mendapatkan perkhidmatan dan apa, kami dibantu oleh HKL, Ampang dan kluster hospital kami lah. Okey, dan bagaimana kalau hospital nak menangani contohnya macam kes-kes kecemasan tu, terutama dalam kawasan pedalaman kan, dia tak kalau ikut pengalaman dia berlaku. Okey, ada kalau dulu memang hospital Orang Sigomba ni memang memberi pengetahuan pada masyarakat di pedalaman. Dalam kalau konteks pertama kami mengadakan klinik lawatan secara berkala, klinik bergerak. Yang kedua, bila berlaku kecemasan kami guna istilah medivac, medical evacuation. Mana evakuasi perubatan menggunakan sebab dia jalan darat ataupun udara lah. Biasanya udara lah, bila kecemasan ni kan boleh udara lah. Dan dibantu masa tu zaman sebelum 2012 tu biasanya pihak tata udara, kadang-kadang PDRM. Sekarang ni bila dah sekali bomba lah, biasanya unit udara bomba lah. Bomba. Yang ni yang biasanya kami bantulah bila berlaku kes kebakaran, melibatkan masyarakat di pedalaman, mana tempat-tempat yang susah nak diakses dengan jalan darat, ataupun bila tempat tu kan bila berlaku monsun ke apa kan, runtuh ke apa, tak dapat kecemasan, nak keluarkan apa, ibu-ibu yang hamil nak bersalin ke apa, ataupun kecederaan serius ke, kami terpaksa menggunakan medivac tu. Okey doktor, apa perkara yang orang ramai perlu tahu tentang hospital Orang Asli Gombak ni tapi jarang didedahkan? Apa yang orang ramai perlu tahu? Macam contoh saya pun mungkin baru pertama kali tahu kejutan hospital Orang Asli. Soal susah sebenarnya. Susah sebab hospital ni semua orang tahu pun kan, apa hospital kan, tempat mana dapat rawatan kan. Tapi kalau nak sebut keunikan kami tu, macam sebut tu lah, pertama the only one kan, satunya hospital yang khusus untuk masyarakat orang asli lah di Malaysia lah. Kalau di dunia pun kami sebut tadi, kami ni antara 28 buah hospital yang khusus untuk masyarakat orang asli di dunia. Satu. Yang kedua, dari segi mungkin kesempatan atau kepakaran, kami ni mengamalkan konsep masuk ward ni, masuk hospital ni, dia panggil family mission. Maknanya kalau khusus orang asli, kalau orang asli pertama datang ke hospital ni, dia biasanya datang dengan keluarga akan mendiami pusat transit kesihatan. Duduklah secara percuma, makan ditanggung oleh pihak hospital, pesakit akan masuk ke ward. Dia macam tu Kalau betul-betul lain mungkin dia ada rumah anjung, biasa pesakit dan biasanya makan tu sendirilah, kena bayar. Jadi kerajaan bagi macam istimewa sikit lah pada masyarakat orang asli. Mereka datang makan ditanggung oleh pihak hospital. Terus keluarga? Keluarga je datang tu, dan kami tak ada limit. Datang lah kalau atau dia datang lah. Sebab mengambil kira mereka ni datang daripada kawasan susah lah. Dan mereka tu kebanyakan rata-rata orang asli pedalaman ni memang golongan B40 kan. Jadi memang kita bantulah. Ini memang design daripada pihak kerajaan sendiri lah. Okey, akhir sekali doktor, apa harapan doktor kepada masyarakat dalam membantu kesihatan komuniti orang asli ini, dan mungkin ada satu mesej kesedaran kesihatan untuk orang asli, apakah yang paling penting? Okey, ini bagus ni. Sebab saya kena kaitkan dengan motor betul lah. Pak Azrul lah. Motor HOG lah. Komuniti orang sihat, komuniti orang sejahtera. Sejahtera ni besar maknanya. Maknanya tapi kena sihat dulu. Bila dia sejahtera, dia boleh sara hidup dia boleh bekerja, anak boleh belajar anak pendidikan. Start dengan sihat. Sebab saya rasa konsep kami dekat hospital ni sebenarnya kami menekankan juga bukan setakat merawat, malah mencegah juga. Kita cegah penyakit.
cegah penyakit kena usahakan juga untuk mencegah penyakit sebelum dia melarat lah. Itu konsep yang kami tekankan. Jadi satu lagi nak share dengan Azrul cara kami bekerja bila bersakit datang ke mendapat perawatan di Hospital Orang Gombak, sebelum makin balik kami pastikan waris ataupun keluarga mereka yang dia dapat tu juga kami berikan saringan, contohnya saringan kesihatan. Kami dedahkan juga mereka dengan pendidikan kesihatan supaya mereka datang sini tak sia-sia. Dia balik tu dia akan dapat mesej berkaitan dengan kesihatan. Dan bawa dia ke kampung lah. Itu keistimewaan dan juga keunikan di Hospital Orang Asli Gombak. Terima kasih doktor. Bersama dengan kami dalam Silang Budaya, bersama dengan saya Asrul dan juga Melaka FM, juga rakan-rakan saya Azizi, kita ada Vicky dan juga Bejo dari Arch FM. Doktor, terima kasih. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam program-program yang seterusnya akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azrul.